Kobe. Daging kebab empoh. Mana nak cari? Di Mr. Shawarma Pantai Johor saja. Harga pun mahal, kita buh banyak ah. Harga mahal kita buat banyak. Baru puas hati makan dah. Balik tak ada maki-maki. Ya. Daging nak ni apa? Dia rebus ke macam mana? Kena rebus ya. Rebus? Lepas tu bakar ke? Tak bakar apa dah. Oh, okey. Tapi ayam dia okey. Boleh makan. Tengok beza tang ni. Tapi ada rempah dia kami pakai. Memang orang kata premium lah tang ni. Cuba mayonnaise tadi. Mayonnaise. Okey. Black pepper pun ada. Baik. Siap. Ngam. Kalau ada kurang apa abang? Oh, ini daging. Ya. Tu ayam. Penuh kawan. Tu nak katuk pun payah. Yo, nak katuk pun payah. Okey, siap ni bang. Ayam, daging. Berapa ni? Satu RM10. Sama aja tu. Ayam Lokasi kat mana bang? Lokasi kami dekat Mr. Shawarma Pantai Johor. Apa kalau dah lama kenal ni Masjid Syekh Bukhari, main sini jumpa. Di Pantai Johor je ada? Ya, Pantai Johor je ada. Waktu operasi? Waktu operasi kami pukul 5 petang. Alright. Terima kasih. Terima kasih, bang.